Dan seterusnya masih dalam perkembangan yang sama, nampaknya warga Nepal dan juga Bangladesh telah turut pun orang kata menjadi tuan kedai kepada premis-premis yang berada di Jalan Yap Ahluai. Biarpun sewa kedai dikabarkan sekitar RM20,000 sebulan, tetapi ia bukan satu bebanan kerana mereka mampu untuk membayar sewa tersebut, dan ini juga dibantu perniagaan mereka dengan berkembang secara pesat dan membolehkan mereka menguasai aktiviti ekonomi di kawasan berkenaan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Apa yang saya boleh ceritakan di sini ialah saya membuat lintasan ini ketika mana bergemanya muzik-muzik dari negara-negara asing, dari negara Nepal, Bangladesh dan sebagainya. Anda mungkin boleh dengar sedikit. Dan saya boleh katakan kawasan Lebuh Ampang atau di sini Jalan Yap Ahluai, ini dahulunya 15 tahun dulu adalah kawasan tumpuan perniagaan untuk kaum Cina, yang mana premis perniagaan kebanyakannya dikuasai kaum Cina, dan inilah antara kawasan tumpuan untuk orang membeli belah. Tetapi ketika ini hakikatnya, kalau anda boleh ikut bersama saya akan minta kameraman tunjuk. Ada beberapa premis di sini, kesemuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan sampai hujung sana. Kesemuanya adalah perniagaan yang mana ditunjangi oleh warga asing, yang mana barangan-barangan yang dijual juga adalah barangan-barangan yang diimport dari negara asal mereka untuk dijual kepada warga asing di sini. Dalam bahasa ekonomi mudah, di mana ada permintaan, di situ ada penawaran, dan penawaran produk-produk ini adalah tinggi, yang mana kita boleh simpulkan aktiviti ekonomi warga asing di kawasan Jalan Yap Ahluai ini adalah sangat menguntungkan. Dan saya sempat bertanya tadi, mereka memaklumkan sebahagian besar perniagaan atau premis perniagaan ini berjalan atas konsep Alibaba, yang mana premis ataupun lesen perniagaan ini dimiliki oleh warga tempatan dan disewa oleh warga-warga asing. Dan kawasan ini khususnya adalah warga Nepal, mereka menyewa mungkin sehingga RM20,000 sebulan untuk menjalankan perniagaan di sini. Dan perniagaan ini antara lain adalah perniagaan menjual barangan am dan sebagainya, yang mana kalau anda boleh saksikan, anda tak boleh jumpa pun seorang warga tempatan kat sini, dan semua tempat ini dipenuhi oleh warga asing. Dan isu kebanjiran warga asing ni mungkin kita pandang ringan, tetapi kita tahun ini adalah tahun Melayu Malaysia 2014. Ada sesuatu yang perlu kita kaji, kerana adakah identiti mereka ini mewakili identiti kita orang Malaysia. Dan kalau pelancong asing, contohnya 2 orang yang ada kat sana tu, kalau anda boleh saksikan ada 2 pelancong asing sana, mereka akan menganggap orang-orang yang berada di sekitar ini adalah orang-orang Malaysia, sedangkan hakikatnya mereka bukan ataupun tidak mewakili aspirasi orang Malaysia sepenuhnya. Dan ini sesuatu yang perlu dilihat dengan lebih serius oleh pihak berkuasa, bagaimana mereka boleh membanjiri kawasan ini, yang mana perniagaan ini semuanya dimiliki oleh warga tempatan, tapi akhirnya diuruskan perniagaan itu oleh warga asing. Dan sudah pasti ia sedikit sebanyak mendatangkan kebimbangan kepada orang-orang tempatan. Saya dan kameraman datang sini, kami datang dan kami agak bimbang kerana kami hanya berdua dan kami dikelilingi oleh orang-orang warga asing yang kita tak tahu asal usul mereka, mungkin adalah taruhan jarah dan sebagainya. Dan kita akan bawakan laporan selanjutnya dalam buletin selepas ini. Kembali berada di studio.